Tak main bola. Itu tim itu apa? Ha? Yang tim itu tim apa? FPU. Itulah. Kan nak dapat yang duduk attacking tu padu juga Sebab dia nak budak Yusim dia dalam 4 orang. Oh, 4 orang. Kami dah tinggal 3 orang. Sebelum ni kan ramai. Tapi kami dah tinggal 3 orang. Tapi yang seorang ni tak boleh ada esok. So kami tinggal 2 orang. Dia nak tak esok. Dia ada hal. FPU lah esok. Aluh lah kami. Allah. Yang paling solid apa? Rasa setakat ni. FPU lah. Paling solid. Itulah sekarang ni lah. Yang paling macam lawan kami betul-betul lah. Okey, yang lain tak ada sangat lah. Tak tahu lah tak jumpa. Yang lain tu budak-budak baru lah. Oh, itu FPU. Ingat. Juga kan. Sebab ada macam tak bagi plan penaja tadi. Tadi pen. Mula-mula. Oh, mula-mula plan tadi. Mula-mula tadi plan lah. Saya pun Nampak tadi hujan. Saya buat lah assignment investor. okey. Lepas tu tak start lagi. Lepas Lepas tu saya tengok-tengok dah habis hujan. Saya tengok awak macam saya. Ikut lah. itu lah. Kita dah habis. Itulah tengok sebab tak nampak pun nak baju plan tapi Tu yang pakai baju ni. kita tengok mana Tika rasa ada pakai baju tiga semua. Ni. Untuk bola baling. Bola baling main bola baling tak? Baju. Siapa lagi kontribusi rumah? Tak belajar ke ni? Macam mana budak tu injet? Apa kau buat? Kita pijak bola. Oh, dia pijak bola. Tapi kita memang buat. Yelah, itu kata tengok siapa dia tengok dia belajar dari siapa dah Tika. Budak tahun 2 dia kalau budak tahun 2 ni dia belajar dari senior dia lah. Budak corporate. Budak marketing. Kalau buah-buah ni selalu senior-senior dia ajar. Sukan saya main badminton. Tak main ni. Saya tak tahu nak main pair ke, mix ke ataupun single. Tak ayah tak ada. Ayah saya semalas lah. Dia pun duduk tempat sebelum saya turun. Saya kata, tengok lah perempuan kat sofa. Lepas tu dia kata turun lah Tika. Saya dah, tak apalah tengah busy handphone. Okay. Ya main apa tu nama dia? Main ball. Kita asyik ayah saya lepas sofa bagi saya. Tengoklah kita tengok lawan siapa. Kalau tentu tengoklah lawan siapa. Kalau macam nak puas macam macam ni. Kawan saya yang ISL, dia kata ada budak kat ISL juga. Oh, nama tak tahu. Dia main double. Oh, mana tak? Kalau dia ni kan main pair. Dia main double pertama ke double kedua? Pasti lah, tapi Safia kata dia. Okey, rasa dia main double kedua kot. Ada seorang tu lah. Tapi dia main nafsu sangat. Kejap, ada satu. Kejap je weh, kita lagi tak okey. Okey, saja bagi saya rasa saya tahu siapa yang dia masukkan semalam. Arbaina. Tak, dia main double sebab Safia main dia partner dengan budak marketing. Dia partner dengan housemate Waida. Jadi partner satu lagi lah kot. Saya ya. Tak, partner yang rasa yang apa tu mungkin yang rancak tu lah, tapi masalah bagi saya dia rancak tapi dia tak main juga, dia main hentam je. Dia hentam dia kuat. Bagi saya dia bilang minta maaf lah, tapi ayah dia tengok siapa yang cukup kuat. Dia tak ada siapa yang pandai pakai tak. Itu masalah dia.
yang apa ingat tu kalah dengan FCB tu dengan Dina dengan Dini tak silap saya waktu tu 15, 10 ke 15 lampai jauh dulu ni kerja yang dulu ni tak baik apa tu stretching tak ada dia ada smash tapi dia tak dia stay tempat kosong. Itu masalah fan tu bagi saya. Dia orang nak fikir kuat je. Dia fikir nak main kuat je. Itu masalah dia. Tengok. Main bola pula dengan kita. Ya, Atika ni ada paksa masuk. Okey. Tapi tak ada player. Saya ambil yang boleh tangkap bola tu. Okey, boleh tangkap bola rajin lari ya. Ya, lari. Saya tak kira nak main fast. Mereka ni sebelum kita menang pun kami menang laju. Okey, Pak. Ya. Itu tapi yang SCB tu dia tahan lagi juga. Dia tak lagi. Tak lagi kan? Sebab tapi chemistry nampak orang tu ada nampak. ada petiga tu memang. Sebab tadi dia main yang macam junior dia suruh jadi wall yang dia main 4 orang. Oh, dia 4 orang tu. Tadi pun bagi tadi banyak peluang tapi Siapa saya? Peluang. Dia pergi laju lepas tu tak boleh break. Laju tak boleh break. Sayang bola tu. Itu betul. Laju Laju nak gimana? Itulah. Okey. Kita tahu hujan. Kalau hujan tak boleh beli bola. Bola tu jadi pelik. Saya kumpul lain kali bila pivot pun kena lari. tadi dia silap tadi Umur nak cuba lari sampai bawah ni kan. Hmm. Kalau tadi Umur berhenti dekat jauh sikit lah. Kita shoot, tak nak shoot. Shooting okey lah shooting. Tapi tak berani nak shoot. Dia kena agak takut. Dia main boba pun tak ada lang. Tapi selalunya budak-budak baru kan. Budak-budak baru yang main boba dia pun boleh je shoot. Lah. Bagi saya cuba je. Kalau tak masuk tak cuba. Nanti hak cuba je. Hang rasa nak cuba hang balik lah. Kadang-kadang dia pakai suap sauk lah. Sama kak. Kalau dah tak ada orang contoh tadi kalau balik tak masuk. Dia Tak orang nampak belakang. betul boleh dulu. Okey. Pula ikut. Okey, patut tak ni kan. Itu dia pun boleh tampak.